Saya boleh. Jadi bos hebat, bersedia. Jadi kejam, orang suka puji Elon Musk, Steve Jobs, produk mereka hebat, syarikat mereka berjaya, tapi hakikatnya mereka bos yang paling kejam. Elon Musk, dia marah pekerja, pecat siapa yang bantah, paksa kerja sampai pagi. Pernah satu hari dia nak pindahkan server dalam 2 hari, mustahil, dia tak peduli. Siapa tak boleh buat, dipecat serta-merta. Steve Jobs, dia paksa tim ubah seluruh produk dalam seminggu walaupun mereka dah kerja berbulan-bulan. Tak siap, kena buang kerja. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Orang macam ni kejam tapi mereka buat syarikat jadi nombor 1. Bos terbaik bukan orang baik tapi orang yang berani buat keputusan paling susah, paling tak popular. Jadi, nak berjaya atau nak selesa? Dunia bisnes bukan tempat untuk orang yang takut ambil risiko. Siapa nak tahu cara nak jadi pemimpin yang betul-betul boleh hasilkan kejayaan? Klik link dalam bio sekarang.